Bayangkan suasana malam yang sunyi hanya ditemani bunyi cengkerik dan desir angin. Pernah tak anda alami detik di mana dunia seakan membisikkan sesuatu yang misteri? Malam itu, Teluh, seorang pemuda kampung yang selalu mencari jalan pintas untuk berjaya, melangkah sendirian di tepi hutan. Tiba-tiba, di celah daun kering, dia terlihat seketul buntat berwarna kehijauan, bersinar lembut seperti batu akik tapi seolah bernyawa. Anda tahu tak, dalam tradisi Melayu, buntat sering dianggap sebagai azimat benda power, kononnya boleh menarik rezeki dan menolak bala, macam magnet yang menyedut segala tuah. Rezeki terpijak ni. Bisik Teluh sendiri, matanya bulat, penuh harapan dan tamak. Inilah permulaan kisah di mana kepercayaan pada benda mistik mula menduga hati manusia. Sekarang anda mungkin tertanya, betulkah ada benda macam ni wujud atau sekadar dongeng? Kita semua pernah terdetik kalaulah dapat magik shortcut untuk berjaya, mesti hidup senang kan? Tapi di sebalik sinar buntat itu, ada ujian yang Teluh sendiri tak pernah bayangkan. Tekanan perasaan dan kebimbangan pun mula mengetuk hati kecil Teluh. Dalam dunia moden pun, ramai yang percaya pada azimat digital, contohnya algoritma dan automation yang digambarkan seperti jalan mudah menuju kejayaan. Tapi macam buntat, teknologi tu ada sisi gelapnya. Jadi persoalan sebenar, adakah manusia sanggup menukar prinsip dan kepercayaan semata-mata untuk mengejar tuah yang belum tentu nyata? Mari saya bawa anda masuk lebih jauh ke dalam kisah Teluh dan buntatnya. Ingat, setiap magis bermula dengan pilihan. Pilihan Teluh malam itu memungut buntat sebenarnya adalah permulaan kepada perubahan nasib yang tidak disangka-sangka, baik dan buruk. Bila Teluh pulang ke rumah, diletak buntat tu di bawah bantal. Esoknya, keajaiban berlaku. Sawah yang sebelum ni gersang, tiba-tiba menghijau subur. Hasil pancing, melimpah ruah. Orang kampung mula bercakap Teluh dah berubah, rezekinya macam datang dari langit. Di sinilah istilah anomali muncul, peristiwa luar biasa yang sukar dijelaskan logik, macam glitch dalam sistem komputer yang tiba-tiba beri jackpot. Kau pakai azimat ke Teluh? Tanya seorang jiran, separuh percaya, separuh cemburu. Kalau anda di tempat Teluh, apa anda akan buat bila semua klik dan hidup jadi mudah? Satu persatu nikmat datang tanpa usaha keras. Tapi magis begini selalu ada harga tersembunyi. Teluh mula rasa dia kebal, seolah ada firewall pelindung yang takluk musibah. Dia lupa segala sesuatu di dunia bergerak ikut hukum keseimbangan, macam konsep cause and effect dalam fizik. Ambil mudah, pasti ada balasannya. Bila manusia mula memuja sesuatu lebih dari usaha sendiri atau pencipta, di situlah benih keangkuhan tumbuh. Teluh jadi bongkak, akulah yang paling bertuah. Dia lupa diri, lupa asal usul. Anda pernah jumpa orang macam ni? Di luar sana, ramai juga yang terlalu yakin kepada tool atau gadget yang mereka miliki, lalu memandang rendah usaha orang lain. Namun, semakin hari Teluh rasa hatinya kosong. Benar, rezeki melimpah, tapi penghormatan yang diberi orang kampung, adakah benar-benar ikhlas atau sekadar iri? Dalam dunia, tak semua yang nampak magis itu benar-benar membawa bahagia. Persoalan bila nikmat tak dibayar dengan syukur, apa pula yang bakal terjadi? Sabar, sebab ombak hidup Teluh baru nak mengganas. Anda pernah dengar pepatah tamak haloba membawa rebah. Setelah beberapa bulan, Teluh jadi lupa diri. Apa saja yang berlaku baik, dia kaitkan dengan buntat ajaib. Kalau sawah subur, sebab buntat akulah ni. Kalau pancing penuh ikan, bagusnya buntat aku ni. Dalam psikologi, ini dipanggil external locus of control. Percaya semua nasib datang dari luar diri, bukan usaha sendiri. Tak sedar, Teluh membina sangkar emas yang menjerat jiwanya sendiri. Dan bila manusia dah taksub, akal pun jadi tumpul. Teluh mula mempelekeh. Sesiapa yang menasihati, kau tahu apa, buntat aku lebih power. Dia tak peduli teguran. Malah mula menipu dan memperdaya demi kekalkan kuasa. Dalam dunia moden, benda macam ni berlaku bila orang terbuai dengan populariti atau kuasa hingga sanggup buat apa saja untuk kekal di puncak. Sekarang, mungkin anda tertanya, apa jadi kalau buntat tu hilang? Inilah konflik utama bila pergantungan melampau pada benda luar, jatuhnya lebih terasa. Teluh makin jauh dari Tuhan, makin malas berusaha. Tapi dalam diam, dia tak sedar musibah sedang menanti di tikungan hidup. Let me tell you, dalam sains, istilah feedback loop merujuk kepada kitaran tindakan dan balasan. Semakin Teluh bergantung pada buntat, semakin tumpul hatinya, makin besar peluang untuk rebah. Apa pengakhirannya bila manusia lupa daratan? Segala yang naik pasti akan turun, dan untuk Teluh, hari gelapnya semakin hampir. Satu pagi yang kelam, Teluh dikejutkan oleh sepi yang pelik. Dia segera memeriksa bantal buntat itu hilang. Panik, dia geledah setiap sudut rumah,
celah atap sampai lantai dapur tetap tak jumpa. Ini ibarat sistem keselamatan crash, tiba-tiba segala backup hilang, hidup jadi kacau. Mana buntak aku? Jerit Teluh, hidupnya seakan gelap serta-merta. Sejak hari itu malapetaka datang bertimpa. Sawah yang dulu hijau jadi kering kontang, perahunya karam dilanda ribut dan teman yang dulu rapat mula menjauh. Dalam istilah ekonomi, inilah domino effect. Satu masalah kecil boleh runtuhkan seluruh sistem. Teluh yang sebelum ini megah, kini duduk termenung di tepi sungai. Anda pernah rasa hilang sesuatu yang amat anda harapkan dan dunia rasa kosong tiba-tiba. Penderitaan itu membuat tekanan makin menghimpit. Kalau dulu dia yakin buntatlah sumber segalanya, kini Teluh sedar tanpa kebergantungan pada Tuhan dan usaha sendiri, hidup tak seimbang. Ya Allah, kenapa aku diuji sebegini? Rintihnya, air mata mengalir deras. Mungkin anda tertanya, boleh ke Teluh bangkit semula? Jawapannya, setiap manusia boleh berubah. Tapi syaratnya hati mesti benar-benar insaf. Di sinilah Teluh teringat pesan arwah datuknya, jangan sekali-kali bergantung pada benda kerana kuasa sebenar hanya milik Allah. Inilah titik nadir hidupnya bila segalanya hilang, hanya keinsafan yang tinggal. Hidup Teluh seperti program komputer yang perlu reset semula kembali kepada fitrah, cari makna syukur dan reda. Akhirnya, di tepi sungai yang sunyi, Teluh tunduk menadah tangan, memohon ampun dan pertolongan dari Yang Maha Esa. Kini dia faham segala nikmat yang pernah dikecap rezeki, kemuliaan, penghormatan bukan terletak pada buntat tapi pada usaha, doa dan keikhlasan. Inilah konsep ikhtiar dan tawakal yang selalu diulang dalam ajaran agama, usaha bersungguh-sungguh dan tawakal kepada Tuhan bukan pada batu atau azimat. Saya nak tanya anda berapa ramai di antara kita yang kadang-kadang terbuai dengan shortcut, sibuk kejar magis mistis atau teknologi canggih tapi lupa pada asas. Realitinya, benda paling berharga bukanlah yang nampak di mata, tapi kepercayaan, syukur dan kesungguhan. Kisah Teluh ni mungkin kedengaran klasik, tapi sebenarnya sangat relevan hari ini. Dalam dunia yang penuh gimmick, kadang-kadang manusia mudah leka dan tersesat hala tuju. Apa yang berlaku pada Teluh adalah peringatan bahawa menggantung harapan pada benda bukan jawapan. Jadi, apa pengajaran utama di sini? Rezeki adalah rahsia ilahi. Tak perlu taksub pada benda gaib, azimat atau shortcut. Yang penting usaha, doa dan reda. Kalau kita diberi ujian, itu juga tanda sayang Tuhan supaya jiwa kembali ke pangkal jalan. Itulah kisah buntat Teluh, kisah tentang tamak keinsafan dan erti syukur. Semoga kita semua ambil iktibar dan sentiasa letak pengharapan hanya pada Yang Maha Agung, bukan pada batu yang berkilau di genggaman.